Plus Malaysia Berhad Plus akan mengaktifkan laluan Smart Lane di 34 lokasi utama sepanjang rangkaian lebuh rayanya sempena Aidilfitri. Pengarah urusan Plus Datuk Ni Arina Ni Jaafar berkata, pengaktifan Smart Lane itu termasuk 2 lokasi baharu yang diaktifkan berbanding cuti Tahun Baharu Cina baru-baru ini. Katanya pengaktifan Smart Lane boleh dikenal pasti menerusi papan tanda peringatan serta lampu hijau berkelip yang dipasang di lokasi terbabit. Pengguna juga diingatkan supaya tidak menyalahgunakan lorong kecemasan di luar waktu operasi dan di luar lokasi pengaktifan Smart Lane demi memastikan keselamatan semua pengguna lebuh raya. Beliau berkata demikian dalam taklimat dan sidang media persediaan Plus menguruskan peningkatan trafik sempena musim Hari Raya 2026 di Persada Plus. Currently, Smart Lane akan hanya dibuka pada waktu perayaan di mana trafik meningkat ya. Jadi the movement on the main line is slow. So bila kita gunakan Smart Lane, dia akan melancarkan sikit perjalanan kenderaan sebab kita meningkatkan kapasiti. Tetapi penggunaan Smart Lane tak boleh seperti di main line lah. It should be much reduced speed. Dan dari segi speed limitnya, kami buat masa ini kita tetapkan pada 60 kilo. Juga seperti kawasan kerja di Johor, macam kerja pelebaran construction ya. Seperti contoh di Johor, kita ada kerja-kerja pelebaran lorong di kawasan Sedenak, Kulai Senai. Jadi masa di situ kami tetapkan speed limit adalah 60 km/h.